Kisah bumi. Apabila bumi menceritakan khabarnya, apabila akar pohon tidak memasak bumi, apabila angin tidak lagi sopan seperti dulu, apabila air yang tenang menjadi ganas, apabila tanah memuntahkan isi bagai likuifaksi, manusia bertanya, apa sudah terjadi pada bumi? Jawab api, tanah, air dan angin. Kami patuh arahan Tuhanku. Kami menerjang tanpa kompromi. Kami membadai tanpa pilih kasih. Kami meranap apa yang kami lalui. Ibu yang menyusu bayi, anak-anak yang berlari, suami yang mencari rezeki, nenek yang bertongkat sunyi, peniaga yang untung jual beli, pengemis di jambatan tiada alas di kaki, pembalak yang penting diri, pemimpin yang guna kuasa di jari, alim ulama berkhutbah di sana sini. Tiada yang sepi dari perintah ilahi, tiada yang terkecuali, kerana Tuhanku memerintahkannya. Johan Arif Ismail, Aceh Tamiang, Sumatera Utara, 8 Disember 2025.